Hello Ustaz. Hello Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. MasyaAllah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita ni terus bersama ni Ustaz dalam usaha Ketani yang murni, insya-Allah semoga terus dipelihara oleh Allah SWT. Ketani tampil ke tengah masyarakat, jawab soalan-soalan dan kemuskilan-kemuskilan daripada masyarakat, dan bukan dalam ruangan Hello Ustaz ini saja. Ketani akan Ustaz menjawab soalan demi persoalan daripada masyarakat, dan dalam satu ruangan lagi Ketani selalu secara mingguan iaitu menerusi interaktif Fardu Ain yang setiap hari Jumaat tu Ustaz. Kemarin. Alhamdulillah, masya-Allah. Sebelum kita menjawab lagi soalan-soalan yang bertubi-tubi dihantarkan ke talian Ketani 83699933, bisa juga barangkali Ustaz menerusi kesempatan dan ruangan ni, Ketani akan cuba memperbaharui barangkali Ustaz memperbaharui kembali perbincangan Ketani menerusi ruangan interaktif Fardu Ain semalam yang asalnya untuk Ketani jelaskan kembali ni Ustaz, asalnya soalan itu orang bertanyanya katanya, Assalamualaikum DJ dan Ustaznya, apa hukum puasa jika seorang itu menikah pakai stima, lepas satunya tanpa sengajanya asap stima itunya termasuk ke dalam mulut dalam keadaan ia ingat ia berpuasa ataupun tidak. Ini soalan asalnya ni. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Ustaz dan Ketanilah Ustaz memperbaharui kembali jawapan yang Ketani sudah pun keluarkan kemarin itu untuk agar lebih jelas kepada masyarakat dan tidak salah faham daripada apa yang telah pun Ketani bawakan semalam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Jijaya, terdapat kesalahpahaman dan mungkin penyampaian kali dalam menerangkan keadaan-keadaan situasi yang berkenaan dengan hukum menyirup ataupun tanpa sengaja ia tersirup asap trikah stima tu tadi di mana dalam Ketani punya penerangan itu saya tu menyamakan kedudukannya tu sama macam Ketani menunu asap api ataupun yang kena bakar masakan dan sebagainya. Di sana memang ini ada masalah lah, bahawa puasanya tu tidaklah batal yang ia menghirup asap atau sebab asap tadi tidaklah termasuk ain. Yang seperti mana kalau tadi yang saya jawab juga sebelum ini, iaitu sampainya ain ke dalam rongga yang terbuka melalui sesuatu ain itu. Jadi satu ain ini bermaksud ialah yang sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Jadi kalau kita ni melihat asap itu sebenarnya ada dua bentuk sebenarnya. Ia boleh jadi ain dan ia boleh terkeluar daripada ain. Jadi kalau dalam ini tadi, contohnya tadi asap masakan, asap trikah tadi itu, dan yang api-api kena bakar itu dan sebagainya, itu terkeluar daripada maksud ain, yang dimaksudkan ain. Tapi berbalik kepada ini, di mana saya ada juga menyentuh mengenai dengan hukum merokok, asap rokok. Jadi di sanalah berlaku kesalahpahaman ataupun penyampaian maksudnya tu, di mana yang ini saya menjelaskan bahawa hukum merokok di siang Ramadan itu adalah membatalkan puasa, hanya makruh. Disebabkan kesalahpahaman tentang adakah ain itu termasuk asap rokok itu termasuk dalam ain yang dimaksudkan tadi tu. Jadi sebenarnya asap rokok itu adalah termasuk ain kerana di dalam asap itunya mempunyai kesan yang boleh dipisahkan daripadanya. Maksudnya tu apabila kata ni
meletakkan rokok itu dengan sengaja tu di mulut ketani sebenarnya boleh memisahkan daripadanya. Jadi seperti asap tembakau, maka ia dikategorikan sebagai ain. Jika ia dimasukkan ke dalam rongga batin, artinya apabila ketani meletakkan rokok itu dan ketani masukkan asap itu ke dalam rongga batin ketani, hat batin ketani itu, maka ia dikira membatalkan puasa. Ini ada di membatalkan puasa. Jadi merokok itu hukumnya adalah di siang hari di bulan Ramadan adalah membatalkan puasa. Ini ada dijelaskan dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dan ada beberapa kitab yang saya rujuk juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj I'anatut Talibin, mengatakan bahawa di antara yang ini panjang pulang, saya menyelidik semula, meneliti semula jawapan-jawapan itu. Jadi saya simpulkan saja di mana asap aninya wa minha ad-dukhannya mahu ain. Maksudnya tu dukhan aninya, dukhan ani asap adalah termasuk ain, tapi nya ada penerangan di dalamnya yang perlu kita ni pahami, di mana kalau ia berbentuk asap bentuk rokok itu adalah ain, tetapi kalau berbentuk masakan dan sebagainya ia bukan termasuk ain, ia dah membatalkan puasa. Kalau yang asap masakan dan sebagainya. Tetapi kalau asap rokok ia membatalkan puasa, yuftir, membatalkan puasa. Jadi dalam keadaan ini adalah orang yang merokok di siang Ramadan itu membatalkan puasanya itu batal. Itu yang perlu kita dipahamlah. Ini saya betulkan bahawa orang yang merokok menghisap rokok di siang hari batal puasanya di bulan Ramadan. Di siang hari di bulan Ramadan. Tapi berbeza, ia ada dua jenis dalam hal ini. Ia ada perokok aktif sama perokok pasif. Jadi kalau daripada ni jelas kepada orang yang perokok aktif itu memang batal puasanya. Tapi yang pasif sebab yang melakukan dan meletakkan batang sigup itu ke dalam mulutnya, batang rokok itu ke dalam mulutnya dengan sengaja, dan ia menghirup sehingga asap rokok itu tadi masuk ke dalam rongga ataupun hat batin rongga terbuka. Tapi kalau orang perokok pasif yang menghirup asap rokok itu, ini indah membatalkan puasa. Sebab tadi itu ia bukan yang meletakkan rokok itu di mulutnya, tapi ia tercium ataupun yang indah dapat ia lari daripadanya, sehingga kan ia tercium bau rokok atau nikotin segala macam, itulah yang bercampur dengan asap tadi, sehingga ia akan ini ada satu partikel, ada beberapa partikel yang menyebabkan ia dinamakan ain. Berbeza kalau orang perokok pasif tadi tu yang ada partikel-partikel tadi tu indah ada. Yang ada tu arah mulut orang yang merokok tadi. Jadi mudah-mudahan itu dapat menjawab ataupun saya perbetulkan jawapan saya, dan mungkin ini saya mengambil kesempatan lah atas kekhilafan ataupun kesalah penyampaian dalam saya menjelaskan ataupun menerangkan hukum-hukum ini, terutama hukum berpuasa tu yang boleh meninggalkan kesan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan ini akan dapat memperbaiki diri saya dan juga orang yang yang terlibat mengenainya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, Ustaz. Arti kata lain, tadi bincang sekejap Ustaz. Dalam arti kata lain, merokok membatalkan puasa. Itu yang jelas. Merokok di siang hari bulan puasa, ketika berpuasa, batal puasa. Dan memang pun merokok ini perkara yang baik lah. Betul. Negara kita ni pun sudah memfatwakan, mufti kerajaan memfatwakan ianya sebagai haram. Tapi Ketani menjawab kerana ada timbul soalan, Ustaz. Ya, betul. Ketani jawablah. Jadi secara kesimpulannya merokok membatalkan puasa, itu satu. Tapi ada kaitannya dengan apa yang disoal selepas itu dalam rancangan kemarin itu berkaitan dengan asap-asap berjual-jual di gerai ni. Ya, betul. Sebab pada asalnya kalau diterangkan asap itu membatalkan puasa, jadi masyarakat yang menghantarkan soalan kemarin itu ia jadi keliru. Betul. Disebabkannya payah terangkan ke gerai itunya.
Payah tak orang kan berjual-jualan tu nya, macam mana kedudukannya. Dan itu pun alhamdulillah sudah juga Ustaz terangkan dan kita ni kongsikan bahawa itu samalah istilahnya kepada apa tadi itu Ustaz, perokok pasif. Artinya ia menghidu, bukannya yang melakukan, yang menghidu asap-asap yang ni macam asap jualan, asap bukhur, apa lagi itu namanya, yang fogging segala apa ni ya betul. Yang mana asap-asap lah. Ya, ia bukan kita ni letak di mulut, betul. Kalau macam tadi tu rokok tu jelas diletak dalam ini diletakkan di mulut. Artinya ia menghisap atau betul Ustaz? Ya, betul. Menarik, kemudian masuk ke rongga yang terbuka, had batin, yang batal tu. Ya, tapi betul. Berbeza dengan orang yang menghidu, tadi menghisap. Ini menghidu macam orang lalu di gerai. Ya, betul. Ujung-ujung nak ada orang ke gerai Ramadan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya, dan mudah-mudahan apa yang kita ni usahakan ni adalah satu benda yang dapat diterima baik oleh masyarakat. InsyaAllah. Amin. Kita ni juga apa tu yang Ustaz, tadi juga manusia, dan dia akan ada salah dan silapnya. Betul. Kullu bni Adam khata'. Wa khairu at-tawwabin. At-tawwabin di sini kepada tadi memperbaiki. Betul. Apa yang berlaku ni akan menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita ni untuk tadi lebih berhati-hati. Apapun alhamdulillah kepada masyarakat yang terus memberikan apa tu yang komen-komen positif ke arah kebaikan. Mudah-mudahan tadi sama-sama akan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal Ustaz, panjang sedikit hello Ustaz kalian ni. Ya, betul. Sebab isu hangat kan. Isu hangat diperkatakan. Ya, betul. Jadi kepada perokok-perokok, berhentilah merokok, ambillah kesempatan bulan Ramadan ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar untuk berhenti merokok, dan demi untuk keselamatan diri masing-masing dan juga orang di sekelilingnya. Masya-Allah, amin. Yang saya katakan kemarin menerusi interaktif lain, kalau boleh Ketani di Brunei ini bebas daripada asap rokok. Ya Allah, Allah Akbar. Masya-Allah, amin. Amin. Ramadan ianya akan tercapai dan terkabul insya-Allah. Itu pun juga hasil pemimpin Ketani je tu Betul. Bebas daripada rokok ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala akan menjaga hati-hati Ketani untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan dan perubahan insya-Allah. Ala kulli hal Ustaz, macam saya bilang kamu ceramah. Kenapa buat kesimpulan bagus tu? Kesimpulan. Ala kulli hal Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hello Ustaz pada kalian ni kita buat secara visual dan juga audio, dan untuk kita berikan kepada masyarakat bahawa merokok di siang hari bulan puasa adalah batal puasa, dan kalau sekiranya kedapatan oleh pihak berwajib, ia boleh diambil tindakan lagi kerana tidak hormati Ramadan. Atau diserahkanlah kepada pihak yang berkenaan. Allah kulli hal, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello Ustaz.